Kadang-kadang dengan seller kita kena mengamuk juga baru dia tahu. Ada satu lagi parcel sampai hari ni. Oh, saya dengan seller ni, kalaulah barang dia ni senang dapat, memang saya dah tak berurusan dengan seller ni kot. Itu hari dia resume Shopee, maknanya dia tulis on vacation seminggu. Bila on vacation seminggu, seller daripada Pulau Pinang ni, saya tunggu untuk order. Kan bila on vacation kita tak boleh order. Dah seminggu 8 hari baru saya WhatsApp dia, sebab dapat nombor WhatsApp daripada Facebook. So dia kata, okay bro, seminggu kita buka balik. Seminggu dia buka balik, saya pun order. Saya order. Bila saya order, lepas pada seminggu dia on vacation tu, lepas tu tunggu parcel sampai. Tengok kan dekat Shopee tu dah akan tulis estimate delivery, berapa hari bulan ke berapa hari bulan kita akan dapat parcel. Saya tunggu parcel dia. Tiba-tiba tengok dalam Shopee return balik, auto refund. Auto refund ni maknanya seller lambat buat kerja. Auto refund maknanya seller lambat buat kerja, dia lambat hantar. Dah terlebih masa yang Shopee bagi, dia terlambat hantar. Dah terlebih estimate time tu, jadi seller akan auto refund. Saya WhatsApp dia balik. Saya tanya, apa tu? Kita hari saya dah tunggu on vacation dah seminggu. Bila saya order dia lambat hantar pula. Shopee hantar balik duit saya. Saya kata saya tak nak duit, saya nak barang yang saya order ni. Duit buat apa, saya kata. Okey, dia kata sorry bang, kita orang sibuk. Macam mana seller boleh sibuk dah. Lepas tu saya buat second order dapatlah. Second order dapat. Betul saya tengok makin lama makin stok dia dah tak ada kan. Bila stok dia tak ada, saya order untuk buku lain. Dua ni, Pramoda Anantato Rumah Kaca dengan Pramoda Anantato Jejak Langkah. Bila saya order yang dua ni, yang seabad Pramoda Anantato 1925 hingga 2025 ni, khusus buku susah dapat ni kan, sebab susah dapat yang saya kelang kabut dengan seller ni, sebab dekat Indonesia pun tak ada. Bila saya order yang ni pun sama. Bila saya order last sekali, return, auto return juga. Cakap apa benda lah seller. Saya WhatsApp dia, bang, abang ni kalau saya boleh call abang, saya maki tak cukup tanah ni. Saya maki betul-betul abang ni, apa benda abang buat kerja macam ni. Dia kata sorry, saya sibuk, kita orang sibuk betul sekarang. Abang order balik, nanti kita make sure kita akan hantar secepat mungkin. Jadi saya pun order lah 2 hari lepas. 2 hari lepas saya order Jejak Langkah dengan Rumah Kaca. Oh sorry, sebelum yang ni saya order. Sebelum yang ni ada kisah dia. Yang kedua, saya order Anak Semua Bangsa. Anak Semua Bangsa tu kira antara yang susah nak dapat juga. Dia dalam 4 biji tetralogi buru ni, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dengan Rumah Kaca. Bumi Manusia paling susah dapat, paling cepat habis. Yang kedua, Anak Semua Bangsa, Child of All Nation, paling dapat tu. So bila saya tengok Child of All Nation ada dua saja. Jadi saya order. Saya tunggu 4 hari. Shopee bagi 4 hari je. Kalau local seller ni Shopee bagi 4 hari. Pun sama, auto return
auto refund sebab dia lambat hantar. Aduh, saya sakit hati dengan seller ni. Saya WhatsApp dia, cakap, bro, apa hal, macam mana you buat bisnes, macam mana you running bisnes? Seekor dia tak angkat. Seekor dia tak angkat. Saya tulis WhatsApp, bro ni kalau bro angkat telefon, saya maki tak cukup tanah ni. Memang saya sakit hati betul. Dia kata, so lepas tu dalam 2 hari baru dia reply, duit dah dapat balik dah, auto refund kan. Kata, celaka betul, duit aku dah ada, tapi aku tak nak duit ni, aku nak barang yang benda susah dapat ni, aku nak barang. Dia kata, okey lah bang, abang kita orang busy sekarang, abang kalau abang nak juga, abang order sekali lah. Tapi yang anak semua bangsa tu memang dah tak dapat lah, dah tak ada, dah out of stock. Cuma dalam Shopee list dia tak update, out of stock. Aduh, saya cakap out of stock lah pula. Okay, tak apalah, saya tanya apa benda yang ada, dia bercerita apa benda yang ada. Bumi manusia ada lagi 2-3 biji, rumah kaca ada beberapa biji, jejak langkah ada beberapa biji, anak subasa dah habis, zero. Saya kata okey lah, kalau macam tu duit yang refund tu saya beli inilah rumah kaca dengan jejak langkah dengan rumah kaca. So saya cakap, abang make sure benda ni jangan auto refund kali ke-3, kali ke-4. Kalau tak memang saya mengamuk. Saya cakap kalau auto refund lagi. Dia kata okey lah, bagus pula, tahu takut. 2 hari sampai buku ni. Petang tadi sampai. Aduh, apa benda lah, dah lah buku ni payah nak dapat. Dekat Indonesia pun tak ada dah ni. Ini memang last copy. Habis 100 tahun Pramoda Anantatur. Ini harta karun dekat Indonesia pun, harta karun susah dapat. Alright. Kadang-kadang dengan seller kita kena mengamuk juga baru dia tahu.